bocor tadi. Dia dekat sini. Kat TV dia. Kipas dia kan kat sini. Kan ada sini. Ini bocor. Ikutkan lah. Saya ikutkan bocor. Situ dinding. Yang tangga. Yang tangga sampai sini. Yang tamu. Kan ada sini lah. Kat lubang. Ni yang waterproofing sini. Waterproofing itu kesan crack-crack ni. Kesan crack-crack ni kita tembak PU ke tengok sini. Tengok laluan air nanti. Dia PU tu tembak tu nanti dah ada obat PU tu akan ikutlah laluan air tu. Kat mana sampai ada bocor. Sebab ni TV ni. Tadi kan kalau kita tengok bawah tu TV. Itu mungkin kursi malas itu. Kursi urut. TV. Ini TV. Dan ni bocor dia kat kipas. Kipas kat sini, kat area aircon ni. Mungkin area situ lah. Mungkin air tu turun. Dia ada bocor situ. Pipe ni. Kat pipe ni. Jadi takut pipe tadi masalah. Kita turun tengok. Dia jadi kat sini ni. Ini masih basah lagi. Waterproofing tu, tembak waterproofing balik sini. Kata kita tembak PU keliling lah. Dan PU tu masuk serap macam ni. Ini ada basah ni. Kita cengkrak. Kita nak PU ataupun waterproofing tu ataupun plaster. Plaster tu. Tadi bocor area sini. Kalau kipas kat sini kipas dia. Ada kipas kat sini, mana ni dia bocor area sini lah. Okey. Tu dia kata di luar tu bocor. Di luar pasal kesan crack lah. Macam mekam-mekam tu. Tempat lain tak ada, tempat lain masuk sikit lagi. Ini bumbung dia atas ni. Ini masuk lah, bumbung ada bumbung ni. Ada zen. Macam rumah pasal green. Pasal green tu pasal apa? Ada bumbung slab. Ini pun slab. Ni ada bumbung. Ok. Saya rasa memang dia dekat air ni. Atau laluan pipe ni. Yang dekat pipe atau laluan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih yang dah follow saya, yang dah like saya punya video, konten saya, yang dah subscribe channel saya, yang dah share-sharekan selama ni, dan dah telah melihat daripada dulu sampai sekarang. Okay, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga yang selalu bagi saya semangat dan dorongan dan support saya. Okay, jangan lupa share-sharekan video saya. Apabila tuan-tuan dah subscribe channel saya, dah sharekan, dah like, baru saya seronok nak buat video lagi dan saya rasa nak tambah lagi video channel saya ni, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan yang telah melihat dan menonton channel saya daripada awal hingga sekarang. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Horror Indonesia. Terima kasih. Kerana ada orang kata rumah ada bocor kat sarut bocor. Tunggu kuning itu pun ada lubang besar tu. Okey. Kerana ada orang kata rumah ada bocor kat sarut bocor. Tunggu kuning itu pun ada lubang besar tu. Okey. Okay, ini sekarang ni dia ada kesan crack tau. Crack ni masalah dia kata air mana masuk dalam. Dulu pernah tampal dia kata. Tak tahu sama ada tampal atau plaster lah. Kita tutup kan, kita tengok dulu. Ni dia kesan dia. Otomak dia. Otomak dia. Tapi yang tu belum lagi lah. Boleh jadi ini lah sekarang ni.
Tapi kita dah tengok nanti kalau ikut takut air ni lalu pada tepi. Kalau tengok atas juga lah. Nanti kita tengok atas. Tapi atas ni bumbung. Bukan slab, atas ni bumbung. Kena double check lah. Tengok PU atas tu ke, tengok macam mana. Air tengah dia lalu lah. Sebab situ ada kesan macam aluan air tu. Itu kan ada mula Mekah. Takut daripada atas. Jadi kau tengah check laluan ni. Kalau masuk abang laluan air tu gata bang? Dia laluan yang bulat tu. Laluan bulat tu gata tu. Dia punya ni. Nampak ni memang bocor. Besar ni bocor ni. Okey. Ni ada owner kata rumah ada bocor kat sarut bocor. Hujung ke kuning itu pun ada lubang besar. Okey. Okey, kalau ikut bocor tadi dia dekat sini. Waktu TV dia kan. Kipas dia kongkit kat sini. Dari sini dia bocor dah. Ikutkan lah. Ikutkan bocor ke situ dinding. Naik tangga sampai sini. Ruang tamu. Dari sini lah. Kat lubang ni kena waterproofing sini. Waterproofing. Itu kesan crack-crack ni. Kesan crack-crack ni kita tembak PU ke tengok macam mana. Tengok laluan air nanti. Bila PU tu tembak tu nanti dah ada obat PU tu akan ikutlah laluan air tu kat mana sampai bocor. Dan ni TV ni. Tadi kan kalau kita tengok bawah tu TV. Itu mungkin kursi malas itu. Kursi urut. TV. Ni TV. Ni yang bocor dia kat kipas. Kipas kat sini, air aircon ni. Mungkin air situ lah. Mungkin air tu turun. Dia ada bocor situ. Pipe tu. Kat pipe tu. Jadi takut pipe tu ada masalah. Kita turun tengok. Boleh jadi kat sini lah. Ni pun masih basah lagi. Kita kering apa, tembak waterproofing balik sini. Kita tembak PU keliling. Tengok PU tu masuk serap macam ni. Okey. Ni pun ada basah ni. Ada kesan crack. Tengok kita tembak PU ataupun kita tembak waterproofing ke ataupun plaster. Kita plaster balik. Ni kesan crack ni. Ada bocor area-area sini. Kipas dekat sini kipas dia. Bila kipas kat sini, maknanya dia bocor area sini lah. Okey. Itu dia kata dinding luar tu pun bocor. Dinding luar pasal kesan-kesan crack lah. Kesan mekar-mekar tu. Tempat-tempat lain tak ada. Tempat lain masih okey lagi. Dia bumbung dia atas je. Bukan bumbung slab lah. Bumbung ada bumbung lah. Ada zinc. Macam rumah Kasar Green ni. Kasar Green tu pasal apa? Dia bumbung slab. Ni bukan slab. Ni ada bumbung. Okey. Saya rasa dengan dia dekat pipe dia ni. Atau laluan pipe ni. Ada dekat pipe atau laluan ni.
kasih semua pada yang support saya, yang telah nonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amrudin Asia, dan follow saya di TikTok Amika8891 atau Amrudin 891. Yang satu hati satu jiwa, kalimah la ilaha illallah. Siapa mengucap kalimah la ilaha illallah pasti berjaya dunia dan akhirat, jaya kalam ni, insya-Allah. Jangan lupa banyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, insya-Allah. Jumpa lagi di next video, next content. Thank you, bye bye. Jumpa lagi di next video.